Lari! Alamak, ada lava keluar lah. Ini kalau tunggu lagi masalah kita. Mana Robozeta? Aku tak sanggup dipanggang. Tolong! Lava-lava di bawah tanah bandar Zetania akhirnya telah meletus ke permukaan. Lawak ni kat perlahan je. Apa nak gelabah sangat? Tengok, dah situ nak cencah kaki aku. Nanti kemirip pun tak sampai lagi. Weh, apa hal tiba-tiba dia laju pula? Lari! Lava-lava telah memenuhi hampir 40% permukaan kawasan bandar. Hai, tak sangka keadaan dah jadi separah ini. Kita kena bertindak secepat mungkin. Tapi macam mana kita nak berhadapan dengan lava-lava ni? Jangan risau. Saya dah sediakan kelengkapan di kenderaan Rek untuk lancarkan tembakan gas nitrogen. Itu boleh mengeraskan lava dan kemudian boleh dimusnahkan. Kalau macam tu, bolehlah kita lenyapkan gunung berapi dan lava tu semua. Ini dia raksasa yang menjadi punca bencana di Zetania. Baik, sebelum kedai mamak kesukaan aku musnah, jom kita. Wah. Hei, asyik fikir mama je kamu ni. Keselamatan penduduk Zetania, kita kena utamakan. Rek, kenapa kamu senyap daripada tadi ni, ha? Kalau saya tak pergi boleh tak? Saya rasa tak yakinlah untuk lawan raksasa yang ni. Sebab raksasa tu berkuasa api ke? Takkan kau nak terbawa-bawa pasal kebakaran kat dapur tadi? tapi saya Kau kena ada sekali, Rex. Robozeta ni berlima. Tak cukup seorang, tak jadilah. Tapi macam mana kalau ketakutan saya ni boleh menyebabkan bahaya pada kamu semua? Saya tak nak susahkan kawan-kawan saya. Rek, sepanjang saya membimbing kamu semua, saya sentiasa menekankan untuk kamu saling menerima kelemahan dan cuba membaiki kelemahan yang ada. Kamu semua sangat mementingkan persahabatan, menghargai setiap kelebihan dan menerima apa-apa kekurangan. Dan dengan bersatu hati, barulah Robozeta boleh berjaya. Betul tu. Kami semua akan sokong dan sentiasa percaya pada kamu. Terima kasih Zeno. Kawan-kawan, saya dah sedar sekarang. Saya akan berjuang di samping kamu semua sampai bila-bila. Macam tu lah, Rek. Baiklah, Robozeta, dah sampai masa kamu beraksi. Selamatkan penduduk Zetania dan tewaskan raksasa itu. Baik semua. Apa lagi? Ayo! Robozeta, go! Ya! Ayo! Ya! Oh, yeah! Gunakan meriam kamu, Rex, untuk buat tembakan nitrogen yang kuat ke arah lava-lava dan... Aku ke? Tapi
Alamak. Kamu kena gunakan meriam kamu, Rex. Rex, kamu dengar tak? Rex. 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 Rex! Awak kena berani. Percaya pada diri awak. Seperti mana saya percaya pada awak. Awak boleh, Rex. Baiklah. Aktifkan tembakan istimewa. Tembakan nitrogen padu. Wow, memang hiau lah, Rex. Ya, sekarang giliran kita pula. Baik. Keadaan di bandar setan ni ada beransur pulih. Ye, hampir semua kesan lava dah dimusnahkan. Sekarang, penduduk Setania berada dalam keadaan selamat. Tiba masanya nak menghadap raksasa dan jadi punca Ona ni. Okey. Jom semua. Rico. Django. Rex. Tipo. Ellie! Camila, Robozeta. Hei, raksasa. Bandar ni adalah tempat yang kami lindungi. Baik kau berhenti buat onar kat sini. Sabar dulu, sabar. Sebelum tu aku nak uji kekuatan korang dengan askar badar. Oh, ada askar babot. Diingat kita takut. Jom semua. Jom. Askar badar, serang! Siaplah kau. Hia, hia. Ambil. Hia, 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 hia. Hia, hia. Rasa kali. Maximo. Iya. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya! Nah, ambil ni. Ya, 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 ya. Kuat pun askar babot ni. Askar babot untuk cukup syarat je. Kau lah yang kena kalahkan diorang. Dah sampai masanya korang rasa kekuatan aku pula. Bersedia, Robozeta. Perlawanan sebenar baru bermula. Rasa kami. Kita semburan api. Api. Macam mana nak serang ni? Kau ingat kau besar, kami takut. Ya. Ya, 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 ya. Cheers, hikmat semburan lava. Alamak. Korang dah tewas. Tunjuklah kepada kuasa Omega yang sertai kami. Saya mesti atasi ketakutan dalam hati saya ni demi semua yang percaya pada saya. Berani kau cederakan kawan-kawan aku? Pukulan 7 Raja Sasur. Bukan!